Ayah, tunggu sekejap. Yen ada sesuatu untuk ayah. Apa yang Yen nak bagi? Selamat hari jadi, ayah. Hadiah ini. Yen beli khas untuk ayah. Dari mana Yen dapat duit untuk beli hadiah ni? Yen harap ayah gembira. Jam tangan ini mahal. Saya rasa Yen curi duit di sekolah. Ini tak boleh dimaafkan. Cikgu Norma, saya rasa Yen curi duit di sekolah. Kenapa Encik fikir macam tu? Sebab Yen tiba-tiba ada duit untuk beli hadiah mahal. Sebenarnya Encik salah faham. Yen murid nombor 1 dalam kelas. Tahniah, Yen. Ini trofi untuk Yen. Kemudian Yen jual trofi itu untuk dapatkan duit. Dan guna duit itu untuk beli hadiah. Jadi, saya dah salah faham. Yen sebenarnya baik. Komen kalau korang setuju.